Hai. Orang buat apa? Yang tak tidur lagi tu tengah buat apa? Hai Mia. Romeo lah nama dia, Romeo. Nama dia Romeo lah, Syah. Tak kira berak tak isyak. Sunyi. Nampak sunyi? Apa sunyi? Buka lagu tak sunyi lah. Dia ada bunyi. Romeo? Kaki atas kepala. Tidak. Turun. Duduk dulu. Enggak. Cik kecil nak? Nak cik kecil? Nak. Come see what it means. Hari ni kita nak cakap pasal apa? Hari ni nak cakap pasal apa? Pasal seseorang ke pasal apa? Dia suka gigit sangat. Kita nak cerita pasal apa guys hari ni? Cuba bagi topik. Kalau ada akan bagi tahu cerita. Tak pasal apa ni? Cepatlah siapa yang nak tidur tadi nak cerita ni. Cuba bagi topik cerita pasal. Saya buat bagi cerita pasal sampai orang tidur. Cerita sampai orang tidur. Nanti orang dengar macam macam siapa yang nak tidur tadi? Tak nak tidur, nak tengok muka you je. Nampak esok cuti ke?
8. Tapi tu cikgu tak suruh cikgu 8. Setengah nak tidur ke apa malam ni? Heidi, thank you. Malam ni nak tidur ke apa? Saya nak cerita pasal Rosette. Siapa dia pula? Tak tahu. Heidi, thank you. Kan setiap orang kan mesti dia akan ada suka, dia suka orang tu sebab benda apa-apa. Faham tak? Kan ada setengah orang kan. Kan ada setengah orang kan. Dia suka dekat orang tu bukan sebab apa ni. Kan ada orang tu dia suka sesuatu. Faham tak? Sama faham? Sama faham? Apa yang korang suka? Contoh dia macam tu. Apa yang korang suka? Apa yang korang suka? Contoh dia kan, ada setengah orang dia suka cium ketiak. Contoh. Macam tu. Ada setengah orang dia suka cium ketiak kan. Kalau korang kan, saya suka benda bukan suka benda. Bukan suka benda. Suka macam suka buat apa? Macam tu faham tak? Ada setengah orang kan. Tahu tak? Saya suka you nak serius je. Bukan. Syah. You faham tak? Macam ketiak awet dia ke, ketiak dia sendiri ke, ketiak siapa-siapa ke, contoh. Kalau korang suka apa? Ataupun main pipi ke pun. Ada grup ke? Grup apa pula? Kau ingat aku ni buat pipi ke? Yang dia ada tulis sini. Tele. Berapa diamond dan semua tele.